Okay guys, quadripod ni korang boleh adjust jadi pemegang phone macam ni tau. Nampak tak? Sangat mantap. So kalau korang record video kan, nak macam ni pun boleh, nak tegakkan ke atas pun boleh juga, tak ada masalah. Lepas tu korang juga boleh naik turun dia punya MagSafe ni, dan korang boleh adjust lah sesuka hati korang. Ini adalah quadripod yang terbaru dikeluarkan oleh TNW. Nama dia TNW T15. Yang bestnya digunakan MagSafe, jadi kalau phone korang ada MagSafe, korang boleh terus lekatkan. Contohnya macam ni, lekat macam ni je. Tapi jangan risau kalau tak ada MagSafe tak ada masalah, sebab dia ada bagi juga satu ring MagSafe yang korang boleh lekatkan dekat korang punya phone ataupun casing handphone korang, dan boleh terus gunakan macam biasa, macam ni ha. Selain daripada dijadikan sebagai grip holder, korang juga boleh jadikan sebagai stand holder. Bawah ni ada kaki, korang kena tekan button tengah-tengah ni dan akan keluar 4 kaki yang sangat mantap. Jadi korang boleh letak kat atas meja ataupun dekat atas permukaan yang rata. Batang ni pula boleh memanjang sehingga lebih kurang 35 cm. So kalau korang nak jadikan sebagai stand holder, boleh buat tinggi macam ni dan letakkan phone. Korang boleh tengok handphone beramai-ramai. Dekat bahagian sini dia ada siku tau, kalau korang perasan. So siku ni akan membuatkan mudah untuk korang adjust. Sama ada nak tinggi macam ni ataupun nak ketepikan pun boleh, tak ada masalah punya. Kalau korang nak buat flat lay pun boleh juga, tapi phone korang janganlah terlalu berat. Kalau ringan-ringan tu boleh lah. Kalau macam berat sangat, dia mungkin akan jatuh. Apa lagi guys? TNW T15, keluaran terbaru daripada TNW. Korang kena dapatkan lagi-lagi untuk phone korang yang ada MagSafe. Tekan link sekarang. Lepas tu boleh terus check out satu quadripod MagSafe yang awesome ni.